pecah nak ke? Assalamualaikum. Kamal, mungkin boleh share sikit lah prosedur Cantik pakai tudung ni. prosedur pada hari ni. Mungkin boleh share sikit. Prosedur hari ni kita nak dengar laporan untuk masa kita punya jawatan kawasan berdamai hari tu. So nak dengar lah apa yang hakim nak cakap hari ni. The rest tu saya tak tahulah apa keputusan daripada hakim. Kamal masih lagi dengan keputusan untuk mempertahankan? Saya nak pertahankan lagi mana yang saya mampu sampai, sebab saya cakap macam ni je, benda ni ada prosedur, kita follow je prosedur ni. At the end kalau Allah tu kata jodoh tu masih kuat adalah kan, saya pun fight untuk anak kan. Itu bukan untuk diri saya, untuk anak saya sebenarnya. Hingga saat ni Kamal masih belum berputus asa Tak, saya putus asa. Saya macam ni je lah, saya fight. Ada ruang saya untuk dekat mahkamah ni sebenarnya. Untuk nak berdepan dengan dia memang tak ada ruang lah buat masa ni. Sebab adalah ada few halangan tu. Jadi saya guna cara yang betul, saya guna jalan yang betul. Saya tak ada nak pergi ke tepi ke belakang bawah ke, nak pergi buat apa-apa statement bodoh ke, tak. Saya just guna benda ni je. Kamal berapa lama tak jumpa Haura? Baru jumpa. Saya baru dapat jumpa 2-3 hari lepas. 2 kali saya dapat jumpa back to back. Alhamdulillah lah. Okey, saya sangat, bila tu buat saya happy. Yang tu itu 2 hari sebelum tu dah sebenarnya jumpa. Tapi happy lah, itu yang buat saya macam alhamdulillah, macam seronok sangat. Okey. Kita dengar dulu.